Aku ada beli satu blender kecil mini ni tau. Walaupun dia kecil, tapi hampa jangan pandang ringan pada blender ni. First kali kalau hampa beli dapat 2 cup ni lah. Satu yang berkapasiti 350ml dan satu lagi 280ml. Jom kita pergi try. Aku akan cuba dengan apple hijau disebabkan apple hijau ni dia keras juga. Ni aku dah potong kecil-kecil. Kita masukkan. Lepas tu letak gula sikit, letak air. Kita tutup. Disebabkan blender ni dia kecil, kuantiti apple hijau aku guna ni sebiji saja. Masa kita nak tutup ni kan, hang perasan tak? Dia ada lampu merah dengan lampu putih. Lampu putih tu maknanya blender ni dah seal betul-betul, dah rapat. Lampu merah tu tandanya blender ni dia terdedah. Tengok ni, kalau aku longgakkan, lampu merah tu akan menyala. Kalau penutup tu tak rapat, blender ni dia tak akan hidup. Sekarang ni semua dah rapat. Untuk hidupkan dia, tekan dan tahan selama 2 saat. Tengok function juga kan. Okey, kita tunggu Sat. Kita tengok boleh ke dia hancurkan apple hijau tu. Walaupun saiz kecil, jangan pandang ringan kat dia tau. Kalau hampa rasa macam dah tak yakin, motor dia dah berat sikit, goncanglah sikit. Motor ni akan hidup selama 40 saat. Lepas 40 saat tu, dia akan berhenti sendiri. Katakan kalau hampa nak berhentikan motor dia, tekan saja butang tu. Dia akan berhenti. Sambil-sambil kita blend ni, kita cerita sikit pasal bateri dia. Kapasiti bateri 1300 mAh. Masa pengecasan dia bawah 2 jam. Rasanya nak dekat 40 saat dah. Sekejap lagi dia berhenti. Tu, dia dah berhenti lah. Tengok tu. Langsung tak ada kebocoran. Satu lagi fungsi blender ni, hang boleh jadikan dia sebagai botol. Katakan lepas blend, hampa tak nak minum dulu. Tutup saja dengan penutup dia ni. Lepas tu bawa lah pergi mana-mana. Dia punya penutup ni kan bagus juga tau. Sebab kalau hang goncang, hang bawa macam ni pun dia tak akan tumpah. Okey, bila hampa boleh bawa macam ni, bolehlah minum. Sedap weh, sedap. Nak beli macam biasa, tengok dekat bahagian description ataupun dekat bag orange.